Hari ni kita nak bagi tip macam mana cara nak bagi clearkan lampu yang dah pudar macam ni. So nanti korang boleh follow je, tengok video ni. Okey, ni sebelum kita menggunakan barang-barang, kita guna kertas pasir. Kertas pasir kita guna, lepas tu kita guna polish. Okey, itu saja, dua barang saja. Okey, kita tengok ni nampak. Kalau tengok daripada view macam ni kan, ni sebelum nampak kuning Okey, sekarang kita proses dia punya. Kita mulakan dengan gosok kertas pasir dahulu. Kita gosok, lepas tu kita polish. Lepas dah polish, kita kena bagi dia betul-betul rata Kena polish tu kena masuklah air sikit kan, bagi dia tak terlampau panas. Yang ni yang belah kiri pula kita kena gosok kena kertas pasir. Lepas tu baru kita polish. Okey, kita bagi clearkan dia dulu Bagi clearkan dia dulu. Kalau rasa tak puas hati, kita gosok balik dengan kertas pasir, kita polish balik semula. Sekarang korang tengok hasilnya. Nampak? Dah tak jadi kuning-kuning Nampak dia clear. Sekarang kita tengok hasil dia Ya saja. Jadi dah seperti macam asal balik. Nak jadi 100% baru tak boleh lah kan. Kita menggunakan polish, ubat dia dan juga kertas pasir saja. Itu saja barang yang kita guna untuk kilatkan barang-barang ni barang lampu. So kalau korang yang ada masalah lampu nampak kuning macam ni, korang boleh cuba dekat rumah, ataupun korang boleh try saja guna cara yang aku dah bagi tips ni Korang pasti akan nampak clear punya lampu Nampak kan, barulah sedap. Tak adalah nampak kuning kan. Terus nampak clear. Itu saja. Kalau korang malas pun, korang boleh buat dekat kedai. Sebab dekat kedai memang ada banyak buat package polish ni. So korang boleh buat saja dekat kedai. Tapi kalau korang jenis yang macam aku suka buat sendiri dekat rumah, inilah hasilnya. Korang buat sendiri ni lagi puas hati.